Bagaimana nak menjadi mukmin yang kamil? Berkata Abu Uthman Al-Hiri, la yakmulu imanu rajulin hatta yastawiya fi qalbihi arba'atu asya, al-man'u wal-'ata' wal-'izz wal-dhul. Maknanya, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah sama di dalam hatinya 4 perkara: terhalang dan pemberian, kemuliaan dan kehinaan. Maksudnya, mukmin yang kamil itu adalah apabila dia diberikan, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak menyibukkan dirinya daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Dan apabila disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadikan dia keluar daripada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Uthman Al-Hiri berkata, wal 'izz wal dhul. Maknanya, tidak memberi kesan kepada dirinya sama ada orang memuliakan dia atau memandang hina kepadanya. Yang penting dia mahukan keredaan Allah. Maka dia tidak peduli sama ada dia di antara orang yang mulia di sisi mereka atau dia orang yang hina di sisi mereka. Kerana kepentingannya yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala meredainya. Moga-moga kita dapat menjadi mukmin yang kamil, mendengarkan nasihat dan beramal dengannya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.